Pertama, kalau sekolah, kita perlukan sekolah persatuan sukan, kita perlukan maklumat player ataupun pelajar. Maklumat yang kita wajib perlu ada di sistem ialah nama. Selalu kelab sukan, dia akan masukkan nama dan nombor IC. Saya pun tanya mereka, kenapa nombor IC? Sebab dia kata, kalau dia masuk tournament, nama liga mana-mana, dia dah ada nombor IC dengan nama, lagi senang. Sebab kalau tak sebelum ni, dia pun tak record, tak simpan record. Bila nak masuk tournament, baru kelakar call. Nombor IC apa? Sebab setiap tournament kena masuk nama nombor IC. Sebab kan kebanyakan sekarang ni tournament sukan, bola sepak, badminton, diorang boleh claim kredit saya pun tak pastilah untuk sekolah tu. Jadi dekat sekolah tu aktiviti kurikulum tu dapat point. Sebab tu diorang perlukan nombor IC. Jadi nombor IC tu dah simpan dalam sistem. Jadi dua maklumat ni yang kita boleh simpan dalam sistem. Kalau dia nak simpan maklumat lain boleh je. Alamat, nombor telefon ada je. Cuma dua ni dah cukup dah. Kedua maklumat yang kita perlukan ialah maklumat ibu bapa. Ibu bapa ni yang kita perlukan ialah 3 je. Nama, email dan nombor phone. Nanti kita nak hantar invoice, kita akan hantar ke email, dan kita nak hantar WhatsApp, kita hantar dekat info. Dan ibu bapa ni dia boleh link minimum satu ibu atau bapa. Ini ibu atau bapa. Tapi kalau dia nak letak 2 pun boleh juga. Mak 1, bapa 1. Kalau nak letak 3 pun boleh. Mak, bapa, atuk. Nak letak nenek pun boleh. Sebab satu orang player dia boleh link lebih pada satu nama. Macam-macam boleh. 3 pun boleh kan. Dan yang maklumat ketiga yang kita perlukan ialah maklumat kelas ataupun event berserta dengan yuran dia. Kalau kelas tu dia masuk kelas apa, segala yuran yang terlibat. Kira lah yuran pendaftaran, yuran tahunan, yuran buku, yuran jersey, yuran baju dan sebagainya. Ada 20 yuran pun kita perlukan kat situ. Dan maklumat-maklumat ni kita masuk ke dalam sistem ada 2 cara. Pertama ialah kita boleh key in sesuatu. Kedua ialah kita sediakan satu file Excel, dan bola atau institusi boleh je isi file Excel tu bagi balik kat kita, dan kita akan import terus masuk dalam sistem. Jadi proses ni akan memudahkan proses memasukkan data dalam sistem lebih cepat lah. Dan kita ada maklumat cara yang ketiga, kita cadangkan cara ketiga, iaitu pendaftaran secara dalam talian. Jadi selalunya bila kita dah set up kelas, kita dah start event, kita nak buka pula event tu, pendaftaran baru, sediakan pendaftaran dalam talian, kita bagi je link dekat parent tu terus isi dan terus masuk dalam sistem. Kita punya sistem ni, kita bukan macam shopping cart lah. Shopping cart dia masuk nampak terus buat bayaran. Bukan, kita bukan macam shopping cart, sebab kita flow profesional yang ikut business flow. So ada 2 situasi. Pertama, parent submit borang, kita nak manual approve, admin kena masuk borang tu, tengok detail, kalau okay dia boleh klik approve, ataupun kita boleh set dia auto approve. Parent submit, automatic dia approve pun boleh juga. Dan bila status borang tu approve, kita boleh juga set dalam sistem ni untuk sistem hantar invoice kepada parent. Bila approve je, automatic sistem akan hantar invoice ke email parents, dan parent boleh terus buat bayaran dan kita akan update. So macam tu dah proses dia je.